Okey, kita tengok tebaran ni. Kita tengok ikan apa yang ada kat sini. Ikan apa yang ada kat sini. Turun bawah Tak payah turun bawah, sini atas je. Okey. Dia lempar belakang kayu. Oh, cantik-cantik. Masuk tengah lagi tadi. Lekat pula tu. Oh, banyak. Banyak. Aku tengok tu penuh main. Getaran begini tak pernah rasa kat dengan lepas ni. Air tak dalam tak? Tok ni. Oh. Soi. Banyak gegaran. Banyak pula. Banyak kayu Wow. Banyak. Wow. Tu. Oh, tu dalam tu. Patut tengah sikit tadi tak? Oh, dalam. Jangan kata toho air dalam. Parah leher. Lima kaki juga. Kita tengok pating ada naik ke tidak. Kayak itu je banyak. Banyak. Ikan bau banyak Bawang hitam. Macam mana kau terlibat dalam pembanterasan ni kan? Terlibat dalam pemberantasan yang bawah. Memang banyak tu ikan ni. Kita nak benteras yang memenuhi sungai-sungai, mengotori sungai-sungai di seluruh negeri. Hari ini jemputan daripada RTN. Kempen membersihkan sungai-sungai yang dipenuhi ikan bandaraya. Dulu ni toke-toke ikan ni lepas ni tak larat nak bela dah. Dia lepas kat sungai, penuh kat sungai dia membiak. Sekejap, lekat je lah. Diorang tak sabar nak interview. Saya aku terus ni. Penuh. Oh. Bawa naik ke terus ke atas. Oh, kayu. Banyak. Oh, dah penuh guni. Tu dia. Tu dah penuh dah guni tu. Ini banyak hari ni. Kita nak bersihkan sungai. Perlukan pembantu untuk melepaskan ikan-ikan yang masuk ke dalam jala. Tebaran yang paling banyak hari ni. Oh, itu apa? Tali piar besar.
Ada talipia besar. Oh, besar-besar. Besar-besar. Habis jala tu. Oh, bawa naik atas, bawa naik atas. Oh, jala besar. Besar tu ah. Oh, ini besar betul. Tengok. Tengok. Tengok kawan-kawan, tengok. Inilah. Banyak baung kita kan. Jak mana nak lambung baung. Okey, lambung. Ya Allah. Oh, itu dia ha. Betapa banyaknya, besar-besar tu dia. Tu dia lagi. Kalau diikut berat ni, 1 ekor 2 kilo. Naik dulu Naik dulu. Jom panggil makan ni. Pes, jom. Makan tengah hari, Pes. Makan tengah hari. Okey, stop.